Kalau kami nak jadi macam UMNO hari ni dah, macam UMNO ni nak kuasa, kita takkan keluar Pakatan Rakyat. Ni tolong dengar ni, geng-geng Walanun, tolong dengar elok. Kalau kita nak jadi, nak ada kuasa macam UMNO pada hari ni, boleh ikut apa saja. PRU 2018 lagi kita sudah duduk di Putrajaya. Saya ingin memetik satu ungkapan daripada kata-kata hukama untuk dijadikan sebagai asas perbincangan kita pada malam ini, di mana disebut qawamud dunya bi arba'ati asya, bi ilmil ulama wa bi adlil umara wa bi sakhawatil aghniya wa bi du'ail fuqara. Maksudnya ialah dunia ini kukuh, dunia ini sejahtera, dunia ini akan lestari kehidupannya apabila ada 4 perkara ini. Yang pertama ialah adilnya pemimpin, ilmunya ulama, yakni ulama yang berilmu. Yang kedua, bi'adil umara, adilnya pemimpin. Yang ketiga ialah bisakhawatil aghniya, pemurahnya orang kaya. Dan yang keempatnya ialah bidu'ail fuqara, doa daripada orang-orang miskin. Ungkapan ini amat berharga untuk kita nilai di dalam kehidupan kita. Ketika kita membicarakan bagaimana kesejahteraan yang kita nak wujudkan di dalam negara kita ini, mesti 4 komponen ini mesti ada. Mesti 4 elemen ini mesti wujud. Barulah kesejahteraan, kekukuhan, kedamaian akan muncul dalam negara dan masyarakat kita kalau ada 4 perkara ini. Yang pertama, ulama yang berilmu. Maksud ulama yang berilmu, ulama ni yang akan menjadi TOR, term of reference, yang akan menjadi marja', yang akan menjadi rojokan untuk kita membicarakan dan membawa hala tuju masyarakat dan juga negara. Bila nak buat satu perkara, kita mesti bertanya atau rujuk kepada ulama. Boleh menentukan sama ada ia boleh ataupun tidak. Kerana mereka ini menjadi sirajul munir, menjadi penyuluh yang terang, pembimbing yang terang kepada masyarakat dan juga hala tuju negara. Kita nak buat satu perkara, mungkin kadang-kadang kita nampak untungnya ada, tetapi dari segi hukumnya tidak boleh, maka kita tidak akan buat walaupun nampaknya macam untung.
Macam pesta hujan, pesta air yang dimain di Kuala Lumpur. Kononnya boleh membantu B40 berniaga. Kononnya untuk menjana ekonomi. Kononnya. Walaupun ianya bertentangan dengan moral, bertentangan dengan tata susila, bertentangan dengan budaya setempat, malahan bertentangan dengan agama, ia boleh dibuat hanya kalau ia itu hanya perayaan agama khusus untuk mereka. Tapi apabila bawa di Bukit Bintang, tempat yang orang semua hadir, boleh bawa datang, maka ianya sudah mencabar dari segi kedudukan agama dan juga budaya yang beralam negara ini. Sebab itu ulama mesti dirujuk dalam satu perkara yang kita nak buat. Barulah ianya boleh memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan juga negara. Yang kedua ialah bi'adlil umara, keadilan pemimpin. Ini merupakan perkara yang amat penting dalam sebuah negara. Apabila adilnya pemimpin, apa maksud adil? Adil ialah wada' syai' fi mahalli, meletakkan suatu pada tempatnya. Kepiah walaupun harga RM30 atas kepala. Kasut walaupun harga RM300 bawah tapak kaki. Jangan kita kata adil, kasut kena letak atas kepala pasal dia mahal. Kepiah murah RM30 tak tapak kaki, itu tak betul, zalim namanya. Keadilan pemimpin, pemimpin yang nak bawa sebuah negara, nak membawa masyarakat, mesti pemimpin yang adil, dibimbing pula oleh ulama, ulama dan umara. Pemimpin dengan orang alim berjalan serentak. Mereka dirojok, mereka ditanya, adakah perkara yang saya buat ini zalim atau tidak pada rakyat? Apabila pemimpin itu adil, maka kita akan dapat tengok bagaimana masyarakat akan selesa. Sebab itu dalam Islam, jangan ada dari kalangan orang Kuala ni pula kata politik itu kotor. Yang kotornya ialah orangnya, bukan politik. Saya tak nafikan saya sebagai ahli politik. Memang ada kelemahan, kekurangan. Walaupun dia bertaraf ulama sekalipun, dia ada kekurangan. Tetapi tak boleh kita anggap bahawasanya kita pukul sama rata, kita kata politik kotor dan kita tak perlu untuk berpolitik. Itu salah. Apabila orang baik macam tuan-tuan, apabila orang yang ada integriti macam tuan-tuan, yang tak mau terlibat dalam politik, akhirnya orang yang jahat yang akan menguasai politik. Apabila mereka menguasai politik, mereka boleh buat segala-galanya. Mereka yang menentukan polisi negara, mereka boleh menentukan fiskal, bagaimana soal kewangan negara ini mereka tentukan. Mereka nak naik harga minyak diesel, itu apabila dia ada kuasa. Kalau tak ada kuasa tak boleh. Ustaz-ustaz macam kami duduk di masjid di surau, tak ada kuasa, kita nak naikkan harga minyak tak boleh.
Ini apabila orang ada kuasa, boleh menentukan sama ada turun ataupun naik. Ini pemimpin yang adil. Karena kuasa ini penting. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah pernah menyebut, dia kata ad-dinu usun wal maliku harisun wa ma la assalahu famahdud wa ma la harisalahu fadha'iq. Imam Ghazali kata agama itu asas. Agama ini asas, foundation, asas. Pemimpin, penjaga. Suatu yang tidak ada asas akan runtuh. Bangunan kedai ini, kalau tidak ada asas, foundation dia, konkret dia tak kuat, akan runtuh. Negara pula kalau tak ada agama, tak dibimbing dengan agama, tak dibimbing dengan hukum, maka akan runtuh. Wal malika harisun, pemimpin pula ialah penjaga. Suatu yang tidak ada orang jaga akan hilang. Kedai emas kalau tak ada orang jaga hilang. Sekolah malam-malam tak ada orang jaga akan hilang barang. Rumah kita kalau tak ada orang jaga akan hilang. Begitulah juga negara. Yang menjaga negara ini ialah orang yang memimpinnya. Kalau kita tiba-tiba pula kita kata politik tak penting, maka ini satu pemikiran yang berbahaya, tak betul. Pemikiran yang salah kalau kita menganggap bahawa politik kotor dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat, semua perkara selagi player dia, pemain dia, manusia, sama ada dia berpolitik, memang ada kotor, ada bersih. Orang berniaga pun juga ada kotor, ada bersih. Peniaga yang jujur, peniaga yang baik akan duduk dengan Nabi At-Tajir Saduq ma'al anbiya yaumal qiyamah. Peniaga yang jujur akan duduk bersama-sama dengan Nabi pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala peringatkan mereka yang penipu pula, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menimbang tak betul, menipu. Itu nampak tu. Hak yang ada tak betul, ada betul. Kita pilih hak yang peniaga jujur. Sama juga pemimpin. Pemimpin yang baik, dia akan duduk di bawah aras, di bawah bayangan, di bawah payung Allah Ta'ala pada hari mahsyar yang tak ada pelindung, yang tak ada kanopi, yang tak ada payung. Yang ada pada waktu itu ialah daripada perlindungan Allah Ta'ala. Yauma la zilla illa zilluh, sab'atun yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan pada hari yang tak ada perlindungan. 7 golongan daripada Nabi sebut. Yang pertama ialah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi kena ingat, kalau pemimpin yang zalim pula, dia menyesatkan orang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Di akhirat nanti akan berlaku pergaduhan antara pengikut dengan pemimpin. Dia kata apa? Rabbana inna ata'na, ya Allah ya Tuhan kami. Dulu kami duduk di Kuala Kangsar, kami ikut dia. Kami duduk di Perak, kami ikut dia. Kami ikut duduk di Malaysia, taat dengan dia. Dia menyesatkan kami. Pada hari ini ya Allah, datangkan 2 kali azab kepada mereka. Ini dialog antara pengikut dengan pemimpin. Semuanya itu ada tercatat dalam Al-Quran dan hadis untuk menggambarkan bagaimana pentingnya pemimpin. Apabila mereka ini menjadi pemimpin, mereka mesti membawa masyarakat ataupun membawa rakyat kepada keadilan.
Tak boleh kamu orang panggil apa, dalam persoalan pendakwaan terpilih, dalam soal berkenaan dengan hukum kamu boleh buat terpilih, kamu boleh buat apa saja waktu kamu ada kuasa. Tapi kamu kena ingat, macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata apa? Faqdi ma anta qadi. Kamu boleh hukum waktu kamu ada di atas dunia. Innama taqdi hadhil hayat dunia. Kamu hanyalah boleh hukum waktu kamu ada kuasa. Kena ingat, kita boleh ada kuasa, kita boleh lakukan apa saja, tapi kuasa kamu itu tak tungkat langit. Habis kamu kuasa 5 tahun. Lepas 5 tahun, mungkin sama ada kamu dipilih ataupun kamu dijatuhkan. Mungkin kamu boleh berkuasa 10 tahun, tapi kena ingat, kamu ada umur hayat kamu. Kamu ada mati. Umur umat Muhammad ni tak panjang umur. Tak panjang umur. Jarang dah. Ni saya tengok dalam balik ni pun tak ada dah umur 80 tahun. 80 tahun. Ada lah. Kan? Umur umat Muhammad ni tak panjang. Sebab tu Nabi kata, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok. Sempat makan pencen 3 bulan lagi. Jadi kamu nak megah apa? Kamu nak angkuh apa? Dengan kuasa ada pada kamu. Umur hayat kita tak panjang. Dan kita kena ingat, kita hidup dalam kubur lebih panjang lagi daripada hidup atas dunia. Kalau kita balik di kampung, kita kena tengok kubur nenek kita, nyang kita, yang mereka mati lah. 200 tahun mereka dah mati. Bayangkan, mereka hidup hanyalah, mungkin waktu tu mereka umur dia panjang, dia tak ada kecil manis banyak, dia makan bagus semua, tak ada racun banyak. Umur dia kata 40 tahun, 90 tahun, 100 tahun. 100 tahun dia hidup, tapi dia duduk dalam kubur lebih lama daripada hidup atas dunia. Yang ni yang kita kena fikirkan apabila kita jadi pemimpin. Jangan kau fikir zaman hari ini kamu ada kuasa. Ya, kamu ada kuasa. Polis di bawah kita, SPRM bawah kita, semua kita belakang. Kamu boleh buat, tapi kamu kena ingat, semuanya kita akan menemui kematian. Waktu itu barulah kita akan tahu bagaimana penyesalan yang akan kita alami waktu kita meninggal dunia nanti. Sebab itu kita mesti berlaku adil. Jangan duduk perasan sangat, duduk kita boleh buat apa. Ya, kamu boleh buat apa saja. Habis sangat 5 tahun. 5 tahun. Sebab tu nak mengingatkan kepada kerajaan PMI, kerajaan Madanon pada hari ini, kena ingat, kamu boleh buat apa saja boleh buat, tapi kena ingat, rakyat hakim negara. Dengan izin Allah, rakyat akan menghukum kamu kalau kamu tak betul. Jangan kita fikir kau boleh buat apa saja waktu kita ada kuasa. Ya, kau boleh buat. Tapi sampai ketikanya kita semua ada ajal. Kerajaan ada ajal. Kita manusia juga ada ajal. Maka dengan sebab itu waktu kita memimpin, kita kena fikir, jangan kita ada kuasa, kita boleh buat apa saja seolah-olah macam kita lah hidup selama-lamanya. Tidak begitu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau kita hidup macam tu, kalau kita nak melakukan zalim waktu kita ada kuasa, lebih baik kita mati daripada hidup bercerminkan bangkai. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, saya tak cakap panjang lah ni, saya nak bagi sahabat saya Syam. Yang ketiga, iaitu ni tajuk ni, kalau saya bagi kuliah ni kat 2 jam 3 jam tajuk. Malam ni kita ringkaskan. Yang ketiga ialah bidu'ail fuqara wa bisakhawatil aghniya. Hebatnya dunia ni apabila adanya orang kaya yang pemurah. Sebab itulah Islam ni Allah Ta'ala jadikan kita elok. Kalau semua tak duduk di Kuala Candan ni, semua kaya belakang. Tuan-tuan yang senang ni, semua kaya belakang.
Tuan-tuan, mari dengan ceramah naik kereta Porsche, naik helikopter, naik private jet, semua senang. Tuan-tuan ingat senang kan? Tak senang. Rumah kita bocor, siapa nak baiki? Siapa nak baiki? Hak orang kaya bukan sekat nak pegang mertun, paku boleh tak pegang. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kami bagikan kehidupan kamu ni berbagai-bagai. Ada yang miskin, ada pertengahan, ada kaya. Kita hidup ni. Orang kaya, dia kena keluar zakat. Orang kaya, dia kena tabarruk, berikan kebajikan. Orang kaya, dia kena ambil tahu hal ehwal orang miskin. Kerana Nabi sebutlah hadis dia, laisa bimu'min man bata syab'an wajaruhu ila jambi ja'i' wa huwa ya'lam au kama qala. Tak dianggap sebagai seorang mukmin yang sejati kalau seorang itu dia hidup man bata syab'an, hidup dalam keadaan kenyang, sedangkan jirannya lapar, dia tahu jiran dia tu lapar. Ini hadis Nabi nak menunjukkan, menggambarkan itulah dia. Kita hidup masyarakat yang kaya kena ambil tahu hak susah. Ambil tahu susah. Barulah kita dapat tengok keadaan-keadaan seperti begini yang nak menunjukkan pentingnya orang kaya yang pemurah, yang cana kepada orang-orang miskin. Dan yang keempatnya ialah bidu'ail fuqara, orang-orang miskin yang berdoa. Sebab tu orang miskin, selalu saya kadang-kadang saya bagi bantuan kepada orang miskin. Saya tak minta, dia kata jangan lupa pangkah saya, itu bukan dia. Kami ni dah ziarah orang susah. Saya tak pernah bagi tahu kat cawangan saya orang susah, bagi ke orang PAS dan juga PN saja tau, Perikatan Nasional. Yang orang tak sokong kita jangan bagi dah, itu bukan prinsip kita. Kadang-kadang kita pergi rumah orang miskin tu, bendera UMNO ada, bendera BN ada, baju tengah sakit pakai baju BN tu. Kita ziarah naik doa, kita tak kata kat dia, ajak pada dia, dah itu bukan dia susah, kita bantu kerana kita yakin tuan-tuan, kadang-kadang doa mereka doa yang makbul. Sebab tu Nabi SAW menyebutlah hadis dia, hal tunsaruna wa turzaquna ila bidu'a'ikum, di mana Nabi kata, bukankah pertolongan dan juga rezeki yang datang kepada kamu dengan doa daripada orang-orang yang susah, yang miskin. Sebab tu kita tak boleh, kita ni memberikan tekanan kepada orang-orang susah. Patut kita kena fikir macam mana untuk menaikkan lagi, kita kata, kehidupan orang-orang miskin. Mereka ini mesti diberikan. Kita tengok berapa banyak orang belah Kuala, belah Manong, belah Candan ni, kita katakanlah parlimen, berapa banyak mereka tidak memiliki tanah untuk buat tapak rumah saja. Tapak rumah saja, bukan nak buat apa, tapak rumah. Buka 20, panjang 40 okey dah nak buat tapak rumah. Tapi rumah tapak tidak diuruskan, tak diberikan kepada mereka yang sepatutnya ini adalah merupakan tugas yang perlu kerana bantu mereka. Kita kadang-kadang bila pergi ziarah, bila kita tanya ada tak rumah, ada tak tapak rumah, dia kata tak ada. Hak setengah tu sewa berpuluh tahun. Kalau dekat rumah saya tu dekat dengan kampung Kurnia Jaya, orang Kurnia Jaya dengar ni, orang Kurnia Jaya sepadan dengan Kemunting. Tuan-tuan tengok, situ ada rumah yang telah sewa hampir 30 tahun kepada disewa. Sewa 30 tahun. Ada tapak-tapak rumah yang dapat tu bukan orang tempatan, orang luar. Tapi bila nak selesai masalah ni? Sedangkan kita kena ingat, ni doa daripada mereka ni merupakan satu rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang akhir sekali saya nak huraikan sikit ya, berkenaan dengan parti bekas, parti Hisham Jalil, iaitu mereka hari ini sambut 80 tahun umur UMNO. Bagus, bukan kita tak bagus.
Tapi kita nak sebutnya, dulu memanglah kita tak heran bapak-bapak tuan-tuan, datuk-datuk tuan-tuan anggap UMNO ni sebagai perjuangan mereka. UMNO dulu UMNO alik bata, agama, bangsa dan tanah air. Oleh itu kita tengok dalam setiap kali sidang agung UMNO, kursi yang paling panas sekali ialah kursi yang dipegang oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga Kementerian Pelajaran. Waktu itu nama pelajaran. Kursi ini pegang oleh semua senior-senior dalam parti. Tun Razak pernah pegang, Tun Mahathir pernah pegang, Husin On pernah pegang, Gapa Baba pernah pegang, Tun Dr. Ismail pernah pegang. Ini semua senior-senior parti yang pegang. Kenapa? Kursi kementerian inilah yang telah membawa suara rakyat di peringkat akar umbi. Perwakilan-perwakilannya pula daripada cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu waktu tu, mereka ni memang jenis perjuangan mereka mukhlis, ikhlas sungguh dalam perjuangan mereka, tak ada apa kepentingan. Mereka lah yang paling dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Maka suara mereka di dalam sidang agung UMNO membawa isu pendidikan, membawa isu pelajaran, membawa isu ketidakcukupan guru-guru, membawa ketidakcukupan kelas-kelas di sekolah luar bandar. Mereka lah yang bawa kepada dua kementerian ini, Kementerian Pelajaran dan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Maka wujudlah kita dapat lihat matrikulasi, wujudnya asasi sains, semuanya itu untuk membantu orang-orang Melayu bagi memastikan mereka akan dapat menyambung pelajaran mereka dengan lebih mudah melalui institusi-institusi yang disuarakan daripada perwakilan-perwakilan UMNO pada ketika itu. Maka sebab itu orang banyak berikan sokongan kepada UMNO. Dan PAS waktu itu menjadi saingan yang hebat. Kita agak sukar untuk menembusi pemikiran dari kalangan orang-orang Melayu yang menganggap bahawasanya UMNO lah tempat teduhan mereka, UMNO lah tempat pergantungan mereka. Hidup masyarakat waktu itu Allah, Rasul, UMNO hidup dia. Waktu itu kita tengok kenapa mereka lihat ini perjuangan UMNO pada waktu itu. Tetapi hari ini kita dapat lihat UMNO sudah tidak lagi dikuasai oleh cikgu-cikgu. UMNO jarang sangat kita tengok ketua-ketua AJK UMNO bahagian daripada cikgu-cikgu. Jarang ada, kadang-kadang kata Piramli. Pasal apa? Nak duduk, nak jadi G7, perwakilan 7. Nak duduk lah AJK bahagian. Ini boleh dihuraikan oleh sahabat saya lah. Dia tahu, saya tak tahu, saya baca apa lulu ayah. Apa lulu ayah. Tapi nak menggambarkan keadaan dia. Sebab itu UMNO pada ketika itu. Dan waktu itulah kita dapat lihat UMNO merupakan parti teras orang Melayu. Dan mereka juga antara orang yang banyak untuk mempertahankan dan melawan naratif DAP pada ketika itu. DAP dianggap sebagai satu ancaman kepada mereka. Apabila DAP daripada PAP Singapura dulu, kemudian di Malaysia pula ada DAP. Maka waktu itu tuan-tuan, UMNO lah antara orang paling lantang sekali bercakap berkenaan dengan hal kemarahan DAP yang perlu dijauhi oleh rakyat Melayu pada ketika itu. Sehingga kan ada pengalaman saya sendiri. Memang PAS pernah berkawan dengan DAP. Kita pernah berkawan. Kita pernah duduk dengan dia. Dan kita pernah bertanding dalam Pakatan Rakyat. Kita pernah bertanding dengan dia. Duduk dengan dia. Maka tuan-tuan, dengan Barisan Alternatif pun sama. Kita duduk pengalaman. Tapi kita berkawan dengan dia, ada syarat. Apa syarat dia? Ialah kita kata dalam soal berkenaan dengan dasar PAS, apabila kami nak cakap,
kamu tidak boleh nak halang. Satu. Yang kedua, apabila nak buat keputusan berkenaan dengan hal yang merugikan orang Melayu dan Putera, ini kami takkan sokong. Contoh, dalam manifesto PRU 2013, waktu itu saya terlibat. Saya di antara jawatan kuasa yang terakhir untuk pergi berunding, untuk pergi berjumpa. Masih ingat lagi di tingkat 14 atau 13 di Parlimen. Saya yang mewakili PAS, saya, Datuk Mustafa Ali dan juga Datuk Harun Taib almarhum. Apabila dalam manifesto tersebut nak letakkan supaya diadakan pilihan raya kerajaan tempatan, kami kata PAS memang tak boleh. Yang ni kami tak boleh. Kalau nak letak juga dalam janji kita manifesto ni, nak letak pilihan raya kerajaan tempatan, PAS takkan sign manifesto ni. Ini PAS, tuan-tuan. PAS tau. Ni PAS. P-A-S, PAS, bukan PAN. Ini silap faham lah. Dengan ujung-ujung tu kan. PAS. Tidak ada prinsip. Tak ada. Akhirnya memang tak ada. Memang letakkan dalam manifesto tersebut. Walaupun lepas menang mereka luluskan di Pulau Pinang, di Selangor mereka luluskan. Tapi PAS kita konsisten dengan benda itu. Pada ketika itu. Dan apabila kita lihat sudah melintasi apa dasar, apa perjuangan kita, maka kita bara'ah, kita keluar daripada Pakatan Rakyat. Kalau kami nak jadi macam UMNO hari ni lah, macam UMNO ini nak kuasa, kita takkan keluar Pakatan Rakyat. Ni tolong dengar ni, geng-geng Walanun, tolong dengar elok. Kalau kita nak jadi, nak ada kuasa macam UMNO pada hari ini, boleh ikut apa saja. PRU 2018 lagi kita sudah duduk di Putrajaya dengan syarat kami ikut macam hak UMNO Robat. Tapi kita tak nak. Tuan-tuan, mimpi-mimpi UMNO kena ingat, dulu dalam PRU yang ke-15 kamu kata no DAP, no Anwar, kamu hanyalah dapat 26 kursi. Tiba-tiba bila menang, kamu telah bersekongkol dengan DAP. Oh, dia kata ni pusat ni kita kena buat juga kerana ini merupakan arahan untuk kita tubuh kerajaan tempatan. Okeylah, tapi di Perak tak nak kena mengena. Di Perak kau tubuh cukup. PAS dengan Bersatu ada 26. PAS 17, UMNO Bersatu 9. Nak ada 4 lagi, UMNO ada 9. 8, 1 MCA. Kenapa tak boleh bentuk? Tak, pilih juga DAP. Akhirnya tuan-tuan, orang Kuala, orang Candan, orang Manong, Order, Ganong dapat Nescapi, Pangkah, UMNO dapat DAP. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukuplah untuk saya memberikan sepintas lalu berkenaan dengan 80 tahun UMNO. Banyak lagi nak huraikan. Saya rasa cukup untuk kita mendengar kupasan. Saya malam sebagai hanyalah mengalu-ngalu saja. Terima kasih kepada saudara Hisham yang boleh katakan setiap malam keluar memberikan penerangan-penerangan, di samping beliau agak top dalam medsos, dalam live Facebook, TikTok dan sebagainya, yang banyak membantu perjuangan Perikatan Nasional. Dan insyaAllah semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesihatan untuk memastikan dalam PRU yang ke-16 nanti, Perak insyaAllah kita akan dapat kekalkan 26 kursi yang ada, dan kita tambah Kalau lagi kami nak jadi macam UMNO hari ini dah, macam UMNO ini nak kuasa di Perak ini. dan di Malaysia Kita takkan keluar Pakatan Rakyat dengan strategi yang baik, geng-geng Walanun, kerja yang baik, semua kita lakukan. Ia bukan satu benda yang kalau kita nak mustahil jadi, untuk nak kita ada kuasa, peroleh.
Jadi itulah Macam saja. UMNO pada hari Terima ini. kasih kepada Boleh tuan-tuan ikut semua. apa saja. Walaupun PRU cuaca hujan, 2018 kita tadi semua kita sangat duduk untuk di Putrajaya. mendapat maklumat secara langsung Dengan syarat daripada kami pimpinan ikut baca PAS. UMNO. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim Tapi li wa tidak lakum. ada. Wassalamualaikum warahmatullahi Dia wabarakatuh. UMNO Takbir. Takbir. Dulu. Takbir. Dalam PRU yang ke-15 kamu kata no DAP, no Anwar, kamu hanyalah dapat 26 kursi. Tiba-tiba bila menang, kamu telah bersekongkol dengan DAP. Oh, dia kata ni pusat ni kita kena buat juga kerana ini merupakan arahan untuk kita tubuh keadaan tempatan. Okeylah, tapi di Perak tak nak kena mengena. Di Perak kau tubuh cukup. PAS dengan Bersatu ada 26. PAS 17, UMNO Bersatu 9. Nak ada 4 lagi. UMNO ada 9. 8, 1 MCA. Kenapa tak boleh bentuk? Tak. Pilih juga DAP. Akhirnya tuan-tuan, orang Kuala, orang Candan, orang Manong, Oda, Ganong dapat Nescafe. Pangkah, UMNO dapat DAP. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukuplah untuk saya memberikan sepintas lalu berkenaan dengan 80 tahun UMNO. Banyak lagi nak hurai. Saya rasa cukup untuk kita mendengar kupasan. Saya malam ini sebagai hanyalah mengalu-ngalu saja. Terima kasih kepada saudara Hisham yang boleh katakan setiap malam keluar memberikan penerangan-penerangan di samping beliau agak top dalam medsos, dalam live Facebook, TikTok dan sebagainya, yang banyak membantu perjuangan Perikatan Nasional. Dan insyaAllah semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesihatan untuk memastikan dalam PRU yang ke-16 nanti Perak, insyaAllah kita akan dapat kekalkan 26 kursi yang ada, dan kita tambah lagi untuk kita mendapat kuasa di Perak ini. Dan di Malaysia pun insyaAllah dengan strategi yang baik, gerak kerja yang baik, semua kita lakukan. Ianya bukan satu benda yang mustahil untuk kita perolehi. Jadi itulah saja. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Walaupun cuaca hujan, kita semua sanggup untuk mendapat maklumat secara langsung daripada pimpinan PAS. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.